Aku kalau hilang dia, aku tak boleh terima kenyataan tu. Dia seorang yang ceria, yang aktif. Dia rajin masak. Kalau saya masak, dia suka datang. Ma, dia nak tolong. Bila tiba dia sakit macam dia terbaring, demam yang lama, muntah-muntah. Kalau benda ni boleh pindah sakit ni, saya sanggup ambil daripada dia tanggung. Abang dia derma untuk dia. Lepas tu abang dia jumpa dia. Abang dia menangis jumpa dia. Mula abang dia ambil darah, abang dia jumpa dia. Ya, awak kena sihat. Awak kena lawan tau, dek. Syafi dah tolong awak tau. Awak kena sembuh. Okey, abang dia nangis lah dekat dia. Memang transplant kita memang tak boleh tidur dengan nyenyak sebab dia akan kacau. Dengan demam panas terlalu tinggi, lepas tu tiba-tiba darah tinggi attack, dengan dia pula muntah-muntah tak berhenti-berhenti. Lepas 2 bulan lebih dia jadi kemurungan. Pula dia tak nak bercakap, senyum tak nak, borak tak nak. Mungkin dia rasa sakit yang dilalui sebelum ni tak sama yang macam sekarang. Lepas tu cakap, kalau macam tu bagi saya bawa balik. Saya tak nak di rumah kanser, bagi saya balik. Baru doktor datang jumpa. Dia kata, tak apalah, kalau ibu rasa Syalia boleh happy jumpa adik-beradik, tapi bersyarat Syalia dalam bilik tak boleh keluar. Kita orang, abang dia semua ceria dia, happy dia daripada sini buat lawak. Nampaklah dia happy, dia senyum balik. Daripada situ lah abang cakap, Mama, Syalia dah gelak, Ma. Kita jadi macam, ya Allah, dia kata. Dia start balik lah ceria yang sebelum ni. Start pada tu lah, dia dah bercerita, dia ingat balik kenangan-kenangan. Lepas tu, dia tergerak hati. Dia kata, boleh tak ia nak buku? Start pada tu malam tu, dia start tulis diary. Tulis pasal mak dia. Pada tahun 2021, satu family saya telah diuji dengan wabak COVID. Mama saya dikejarkan ke Hospital Melaka dan dimasukkan ke zon kecemasan untuk mendapatkan bantuan oksigen kerana mama saya mengidap penyakit asma. Pada 27 bulan 6, 2021, Baba dapat panggilan dari Hospital Melaka yang mama telah meninggal dunia. Ini membela walaupun anak tiri bukan kita punya daripada perut kita sendiri, tapi hati kita tu tak sampai. Macam mula-mula saya masuk hospital macam tu lah orang kata. Mana dia tak cari tengok orang mak tiri takkan berani lah jaga anak yang sakit lama-lama. Saya cakap, korang nak cakap apa cakap. Aku duduk dekat ward ni, aku ada dekat sini sebab aku jaga Syalia. Aku tak ada benda lain, kata. Aku nak dia sihat, aku nak dia sentiasa ada dengan kita semua. Aku kalau hilang dia, aku tak boleh terima kenyataan tu. Masa ditidurkan buat bone marrow, lepas tu kita masuk operation, dia punya CBL tertanggal apa semua, dia sedar-sedar, mama sedar tu, dia menangis legat. Dia peluk leher kuat. Ya sayang mama, ya tak nak hilang mama, ya sayang mama. Tu dah lama betul, dia sedar, dia dah okey betul-betul. Tanya dia, dia kata apa? Ya sayang mama, ya tak nak hilang mama, ya takut macam mama Dija meninggal, ya tak nak, ya sayang sangat mama. Lepas tu cakap, tak boleh, mama nak jadi garang, kata. Sukalah musik dia. Lepas tu dia cakap apa? Mama garang pun ya sayang mama. Tu ibu-ibu yang sama-sama berjuang, sama-sama anak yang berjuang untuk pesakit kanser. Kalau boleh, kita berjuang sampai habis-habis. Untuk anak-anak ni, yang terbaik adalah untuk anak-anak ni.